Kami daripada kumpulan Lazi, Lamisa, Aisyah, Zara dan Ilyas. Saksikan Projek Hidroponik. Kawan-kawan, cikgu selalu pesan kita perlu bantu keluarga untuk berjimat cermat. Tapi macam mana kita nak buat ya? Betul, harga barang dapur pun semakin mahal. Kalau ada cara lain nak hasilkan tanaman sendiri, mesti lebih jimat. Minggu lepas dalam JBM, cikgu ada cerita pasal pertanian bandar. Ingat tak? Ya, kita boleh cuba tanam sayur di rumah. Kalau guna cara hidroponik, lebih jimat. Tak perlu tanah sangat, jimat ruang juga. Okey, kelas. Ingat lagi tak tentang tanaman hidroponik yang cikgu beritahu sebelum ini? Okey, hari ini cikgu nak kamu semua lakarkan tanaman hidroponik yang kamu semua nak buat. Boleh? Kalau kita guna botol terpakai, kita boleh susun bertingkat-tingkat. Bagus! Saya boleh tambah pipe PVC untuk aliran air. Di sini air dan di sini span. Dan di atas ni tanah. Okey, nanti saya akan warnakan lakaran ini supaya nampak lebih jelas. Good. Cikgu, ni okey tak? Perfect. Yes! Saya potong bekas ini mengikut tanda yang saya sudah buat. Setelah siap bekas tanaman, saya akan masukkan leka sebagai penganti tanah. Kemudian saya akan masukkan kokopit pula. Kemudian saya akan meletakkan pipe PVC. Kita perlukan aliran air yang stabil. Sekarang kita cat bagi cantik. Kawan-kawan, jangan lupa semua barang ni kita guna semula. Jadi kos lebih murah. Daunnya semakin hijau. Ini tandanya tumbuhan cukup cahaya. 1, 2, 3, 4. Daun hari ni ada 12. Nasihatlah kita catatkan data setiap hari. Nanti senanglah kita nak bentang. Baik, kita ukur tinggi pokok ini pula. Ukurannya ialah 30 cm. Yeay, hari ini pokok kita sudah tumbuh 30 cm. Sorry, cikgu. Cikgu. Stop pengiraan kami. Okey, cikgu tengok dulu Okey. Ini satu. Okey, betul Ilyas? Cikgu, kami dah siap ni. Okey, wah cantiknya awak buat. Okey. Okey, good job semua. Terima kasih, cikgu. Yes. Good morning everyone. Today we will present our hydroponic project.
We use recycled bottles, PVC pipes, and cocoa peat to grow the vegetables. This project help us to save money and eat healthy food. We also learn how to calculate the cost and record the plant growth. We enjoyed this project. Thank you for listening. Tahniah, projek awak terpilih sebagai projek hidroponik terbaik. Saya bangga dengan kamu kerana kamu dapat menyiapkan projek ini dengan menggabungkan pelbagai subjek. Good job! Alhamdulillah, usaha kita berjaya. Kita bukan sahaja berjimat cermat, tetapi juga menjaga alam sekitar. Saya gembira sebab semua bekerjasama. Dan kita boleh makan sayur segar dan hasil tangan kita sendiri. Projek terbaik, pasukan terbaik. Terbaik.